Okey, hari ini saya akan ceritakan tentang rahsia lulus ujian psikometrik. Ujian psikometrik, latihan separa perubatan. Jadi untuk seperti yang anda telah maklum bahawa jadual ujian psikometrik bagi latihan diploma untuk Sabah Sarawak adalah minggu depan 20 hari bulan dan untuk Semenanjung 23 hari bulan. Jadi ini ada saya sediakan satu e-book yang saya harap dapat membantu untuk utamanya mereka yang first time, mereka yang first time nak menduduki ujian ni lah. Jadi tajuk e-book ni adalah rahsia lulus ujian psikometrik latihan separa perubatan. Okey, pertama sekali kita perlu tahu apakah dia ujian psikometrik ni. Jadi ujian psikometrik ini adalah tapisan penting dalam proses pemilihan pelatih-pelatih untuk latihan separa perubatan di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia, di mana mereka yang berjaya akan menjalani latihan di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia ILKKM mengikut jenis latihan. Jadi berbeza dengan peperiksaan akademik, dalam ujian psikometrik tidak ada soalan matematik, calon tak perlu hafal fakta, soalan-soalannya adalah fokus kepada personaliti dan cara berfikir. Jadi tujuan utama dia adalah nak menilai kesesuaian calon dengan bidang kesihatan. Yang kedua, nak mengukur tahap disiplin, empati dan ketahanan emosi. Yang ketiga, mengenal pasti calon yang boleh bekerja dalam sistem kesihatan. Okey, poin kedua ialah struktur ataupun format ujian. Ujian ni ada soalan lebih kurang 200 soalan dan masa diberikan adalah 120 minit, di mana calon-calon boleh menjawab masa dia dan antara 9 pagi hingga 5 petang. Jadi bergantung pada kesesuaian masa, kelapangan masa, calon boleh jawab pagi, tengah hari ataupun petang. Jadi bentuk soalan pula adalah berbentuk pernyataan situasi ataupun berkenaan dengan personality. Manakala pilihan jawapan dia ada 5, sangat setuju, setuju, tidak pasti, tidak setuju dan sangat tidak setuju. Jadi tidak ada jawapan betul ataupun salah secara mutlak. Tapi ada jawapan yang lebih sesuai dengan jawatan mereka-mereka yang bekerja dalam sektor kesihatan. Poin ketiga ialah apakah ciri calon yang dicari oleh KKM. Okey, yang pertama ialah disiplin tinggi, iaitu datang tepat waktu, patuh pada standard operating procedure SOP dan juga mengikut arahan. Yang kedua, ada sifat empati dan prihatin, yang ini mengambil berat pesakit, bukan sekadar buat kerja. Yang ketiga ialah stabil emosi, tidak mudah panik, boleh kawal tekanan. Yang keempat, ada sikap ataupun sifat bekerjasama dalam pasukan, kerana kerja operator ini adalah kerja berpasukan. Yang kelima adalah perlu ada integriti, iaitu jujur, amanah dan tidak ambil jalan mudah. Poin seterusnya ialah teknik menjawab soalan. Jadi ada beberapa teknik. Yang pertama ialah kita kena jawab ikut peranan jawatan. Kita bila menjawab ujian psikometrik, tak kira untuk latihan separa perubatan ataupun untuk jawatan lain, maka kita perlu ikut kepada keperluan jawatan. Bayangkan anda seorang jururawat ataupun pembantu kesihatan ataupun anda seorang penolong farmasi, guru isteri, di mana anda akan bekerja dengan pesakit dan juga dengan doktor. Yang kedua ialah konsisten. Konsisten bermaksud jawapan anda itu sama di dalam keseluruhan 200 soalan tersebut. Contoh dia, jika jawab saya seorang yang menanti paksa, katakan anda setuju, maka soalan-soalan lain yang berkisar di tajuk ini anda akan jawab juga yang sama. Jangan jawab soalan lain secara bercanggah. Sistem komputer akan detect, akan kesan jika jawapan anda bercanggah. Jadi bila bercanggah maka poin ataupun skor anda akan turun, akan rendah lah. Yang ketiga, teknik ketiga ialah elakkan jawab ekstrim.
jangan semua jawab sangat setuju ataupun tak setuju, ataupun jangan jawab neutral ataupun tak pasti. Jadi elakkan jawapan ekstrim, sama ada sangat setuju atau tak setuju, dan juga jangan jawab tidak pasti. Yang keempat teknik dia adalah pilih jawapan yang profesional, bukan ikut perasaan. Sebab itu kita biasa dengar kalau mereka yang biasa ambil ujian psikometrik, satu slogan yang selalu disebut ialah tonjolkan yang positif, pendamkan yang negatif. Jangan jawab ikut perasaan, tapi apa yang sesuai dengan kerja dalam sektor kesihatan. Seterusnya adalah perangkap popular. Ujian ini ada beberapa perangkap. Okey, perangkap pertama ialah terlalu baik. Contoh dia, saya tak pernah marah langsung. Jika anda jawab sangat setuju, maka ianya nampak tidak realistik. Jawapan itu tidak realistik. Perangkap kedua adalah jawapan tidak konsisten, di mana sistem boleh kesan pattern yang bercanggah. Yang ketiga ialah terlalu ikut hati, terlalu ikut misi tak boleh. So, bila nak jawab, anda kena pilih persekitaran yang sunyi, anda pun berada dalam keadaan emosi yang terbaik sebelum anda jawab. Jadi dalam buku ini saya ada sediakan 20 contoh soalan. Jadi saya dalam rakaman ini saya akan sebut 2-3 soalan saja. Contoh pertama, saya sanggup bekerja lebih masa jika diperlukan. Jadi jawapan yang terbaik ialah sangat setuju, kerana sangat setuju menunjukkan bahawa anda mempunyai komitmen yang tinggi. Yang kedua, saya mudah berasa tertekan bila kerja banyak. Okey, jawapan saya adalah tidak setuju, kerana kita akan tunjukkan bahawa kita ni orang yang boleh berdepan dengan tekanan. Jadi al-maklum sektor kesihatan ni anda berdepan dengan dalam suasana kecemasan, hidup mati, pesakit. Jadi anda tak boleh mudah tertekan, tak boleh mudah tertekan. Yang ketiga, saya suka membantu orang walaupun bukan tugas saya. So anda berjawab setuju atau tak setuju, ini anda kena ikutlah, konsisten lah kat sini. Kalau di ayat 3 ni anda setuju, maka mungkin soalan yang sama diberi dalam bentuk pertanyaan berbeza, anda kena jawab setuju supaya konsisten. Yang keempat, saya akan berdiam diri jika nampak kesalahan rakan sekerja. Jadi jawapan ikut mesti setuju, tapi yang tepat ialah tidak setuju. Tidak setuju. Dan yang kelima, saya lebih suka bekerja seorang diri. Jawapan yang sesuai adalah tidak setuju. Seperti saya sebut tadi, pelatih dia kena ada sifat bekerjasama dalam pasukan. Jadi ada 20 soalan dalam ni, anda boleh tengok balik, dan link ada dalam di bio ataupun anda boleh PM untuk dapatkan ibu percuma ni. Juga disentuh kat sini ialah bilakah kita nak gunakan sangat atau bila tidak, diterangkan tentang keadaan dia di mana. Secara kesimpulannya, sangat tu bila perkara yang berkaitan yang prinsip, prinsip disiplin integratif perlu guna sangat. Manakala yang situasi, emosi yang ada flexibility, anda boleh guna sama ada setuju ataupun tidak setuju. Jadi kesimpulannya, bukan semua soalan perlu sangat, tapi soalan yang penting ialah ada wajib tegas. Wajib tegas. Jadi antara kesilapan besar calon ialah jawab terlalu cepat. Ada yang mempunyai mitos, kalau anda jawab cepat anda akan berjaya. Tak. Dia tidak ni. Tapi yang pastinya anda kena jawab ke semua soalan. Jika anda tertinggal satu atau dua soalan, maka skor anda akan rendah daripada orang lain. Juga kesilapan dia adalah tak faham peranan jawatan, tak konsisten dan cuba menipu sistem. Jadi kat sini ada lain-lain tips yang anda boleh dapatkan dalam ibu percuma ni yang saya sediakan untuk anda. So, saya harap ianya dapat membantu persiapan anda untuk ujian minggu depan. Okey. Ujian minggu depan. Itu saja. Jadi kita jumpa lagi dalam video-video yang lain.